Siapa yang nak biasa ikut live Zara stream, kita dah boleh agak dah pattern soalan yang minta kena maki ni. Dalam semut kedua ni, Tuan Haji dia nak terangkan kepada rakyat Malaysia, bukan semata-mata misi untuk menghantar makanan saja, tapi ramai lagi yang kata sumut ni retorik saja. Israel je untung dalam sumut ni. Macam mana tak untungnya, hampir berapa puluh biji kapal lah kali Israel rampas macam tu je. Makanan nak buat pergi orang Gaza jadi makanan untuk popok Israel lah. Sebenarnya Haji dah terangkan dengan panjang lebar sebelum dia pergi belayak pun, dia dah terang dah. Dekat dalam kapal tu dia terang lagi, yang mana tujuan sumut 2 kali ni adalah untuk mendesak ahli parlimen seramai 300 orang dekat Brazil untuk pastikan 600 lori trak yang patut masuk ke dalam Gaza melalui pintu Rafah ni boleh masuk. Dan yang kedua, baru-baru ni Mahkamah Israel menjatuhkan hukuman mati terhadap 10,000 rakyat Palestin. Semua info yang aku habang kat hampa ni, semua aku ambil dekat dalam live Haji je. Cumanya aku mau check tengoklah figure yang Tuan Haji cakap tu betul ke tak betul. Yalah, kawan duduk atas bot bergolak laut tu, dia tak menentu. Lepas tu pula layang tu pula tiba-tiba pergi bedai kepala hang jatuh dalam laut. So Tuan Haji dia dengan dalam keadaan pegang telefon lagi, dengan nak sampaikan fakta dekat kita lagi, macam-macam keadaan. Dia cuma cakap secara dasar lah, ada mungkin ada kesilapan yang berlaku. Jadi yang kita ni faham-faham dan carilah fakta tu. So aku pun tak tahu label macam mana lagi nak terangkan. Tapi bila aku jumpa satu kajian ni, rupanya benda ni benda yang normal dan biasa dalam dunia psikiatrik. Ada kajian daripada pakar psikiatrik, Alok Kanoja. Dia kata ada orang, dia sebenarnya bukan nak tahu jawapan pun, dia nak tarik perhatian Haji untuk jawab soalan dia tu. Sebab apa? Bila jadi macam tu, orang macam ni dia akan rasa diri mereka ni dihargai dan mereka rasa wujud dalam dunia ni. Walaupun sekadar Haji hanya sebut nama dia, dan dia akan rasa puas sangat walaupun dia kena maki. Rupanya level macam tu pun ada dalam dunia ni. Bagi Haji, perjuangan ni perlu diteruskan. Sebab orang-orang yang pandai ataupun cerdik ni banyak yang duduk senyap. Jadi dia perlu ke depan untuk mendidik orang-orang yang tak berapa nak cerdik ni. Sekurang-kurangnya lepas ni generasi seterusnya yang akan main ni nampak usaha yang dia buat tu, sambung apa yang dia buat tu untuk bagi mendidik masyarakat kita supaya benda tu bukan bagi manfaat kat diri kita sajalah, manfaat kepada seluruh negara kita.